Alang-alang menyelup perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang nak buat ubah suai, biar kita buat ubah suai semua sekali. Rumah ni, body je kita pakai lama. Sebelum ni ubah suai dah buat, tapi ubah suai lama. So kita kopik balik mozaik ni semua kita dah buang, kita akan masuk baru. Tembok dalam perancangan untuk kita pecahkan supaya korang nak masuk kereta 2 biji senang. Lapang, kita akan pasang pagar yang besar. So kita tengok bahagian dalam pula nanti. Berbaloi tak berbaloi. Beli rumah second hand tapi condition baru. Bukan setakat cat baru. Alang-alang sikit-sikit, touch up sana, touch up sini. Tak, kita buat renovation kau-kau punya. Kita buat khas untuk korang yang betul-betul nakkan rumah. Mozaik semua kita dah kopik. Cornice semua kita pasang. Lantai-lantai ni ada pakir sampai ke tingkat atas. Semua kita pasang dengan mozaik yang baru. Bahagian dapur pula kita pasang tabletop. Kita dah siap extend bahagian dapur supaya lebih luas lagi condition dia untuk orang rumah korang yang suka memasak. Okay, rumah ni dekat mana? Rumah ni dekat Taman Pulai Indah, Johor Bahru. Kalau berminat, betul-betul nak cari rumah dengan harga yang berbaloi, dengan renovasi yang berbaloi macam rumah ni, boleh hubungi abang, siapkan dokumen, saya akan uruskan daripada A sampai korang dapat kunci, loan sehingga 100% dengan kosong deposit. Nanti saya akan update semula rumah ni bila rumah ni dah siap. Tapi jangan tunggu sampai rumah dah siap sebab belum tentu rumah ni akan ada lagi. Okey? Assalamualaikum.